Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal dan tanda sokongan anda. Okey, baik. Pada entry video kali ini berkenaan dengan satu berita yang sahih yang telah pun dikeluarkan dan ia berkenaan dengan pakej rancangan ekonomi kepada rakyat dan juga negara. Persoalannya, adakah akan ada ataupun tidak sebarang suntikan dana untuk bantuan baru dan khususnya bersempena dengan Aidilfitri. Adakah akan ada last minute diumumkan sesuatu? Jom kita mulakan. Baik, bagi yang ternanti-nantikan sebarang kata orang berita baik di saat-saat akhir berkenaan dengan segala bentuk bantuan, tak kisahlah sama ada bantuan untuk rakyat, untuk perniagaan dan sebagainya. Okey. Amin nak jelaskan dekat sini berdasarkan satu kenyataan yang sah yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Kewangan yang kedua. Okey. Amin nak jelaskan dekat sini Seperti yang dimaklumkan tiada pakej rancangan ekonomi akan diperkenalkan buat masa ini susulan konflik di Asia Barat, kata Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Okey, beliau berkata pendekatan kerajaan adalah memberi tumpuan kepada langkah jangka pendek untuk memastikan kestabilan ekonomi dan memantau sebarang perkembangan yang boleh memberi impak kepada negara. Okey, kata beliau lagi, saya rasa yang penting tu kita belum tahu sama ada krisis di Timur Tengah akan berlanjutan atau tidak. Kalau ia tidak berlanjutan, saya rasa tiada keperluan untuk melaksanakan sesuatu seperti itu, iaitu pakej rancangan ekonomi. Okey, perkara ini sudah jelas menunjukkan buat masa yang terdekat ini, termasuk juga apa yang bakal kita sambut Hari Raya Aidilfitri yang tak lama lagi. Jelas tiada peruntukan akan diberi, peruntukan tambahan untuk kewangan rakyat ataupun kita panggil pakej rancangan ni, tiada. Begitu juga dalam bentuk pakej rancangan kepada sektor perniagaan dan perindustrian pun tidak ada. Jadi dalam masa yang terdekat ni pihak kerajaan mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat situasi peperangan ni. Kalau peperangan ni tak berlanjutan, okey, maka tak ada keperluan untuk diadakan pakej rancangan ekonomi ni. Jadi kalau itu orang kata pendirian pihak kerajaan, maka kita kena sedia maklumlah hari raya yang bakal tiba ni, kalau ada lagi yang masih ternanti-nantikan dan berharap akan ada sebarang tambahan apa-apa, jawapannya tak ada. Tak ada sebarang penambahan apa pun. Okey, dan apa yang telah disalurkan itulah yang telah disalurkan, dan apa yang bakal disalurkan yang dah dinyatakan sahih sebelum ni, itu sajalah. Okey, jadi kalau kita nak kata ramai juga mengharapkan adanya saraf penghargaan pada saat-saat akhir nak menyambut Aidilfitri ni, dengan kenyataannya seperti ini jelas tiada lah. Jadi itulah pendekatan pihak kerajaan dalam isu berkenaan dengan ketegangan di Timur Tengah dan juga orang kata kita sebagai rakyat Malaysia ni yang bakal menyambut perayaan dan meneruskan kehidupan seharian. Okey, yang penting sekarang ni kita tengok daripada semasa ke semasa konflik di Asia Barat ini berterusan panjang ke tidak. Dan Amin rasa kalau berterusan dengan agak panjang mungkin sesuatu pakej tu boleh salurkan. Tapi buat masa ni, dalam masa terdekat ni tiada. Jadi berhentilah berharap sebarang tambahan bantuan dan sebagainya kerana ia tidak ada. Baik. Dan seperkara lagi yang nak sentuh berkenaan dengan diskaun tol yang mana menjadi kelaziman daripada dahulu sampai sekarang. Malah tahun baru Cina yang boleh apa ada diberi diskaun tol. Okey, diskaun tol untuk Aidilfitri belum lagi diumumkan dan Amin yakin perkara itu akan diumumkan pada saat-saat akhir. Diskaun tol. Sebab itu bukanlah dikira sebagai pakej rancangan ekonomi pun. Okey, cuma diskaun tol saja. Okay, itu kita nantikan. Amin yakin 50% lah, separuh pada tarikh-tarikh yang bakal ditentukan nanti. Baik, semoga jalan dengan apa sampai dan manfaat kepada semua. See you guys.